Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Terima kasih kerana terus setia bersama saluran Bantuan MY. Kepada yang sudah menekan butang subscribe dan loceng notifikasi, kami ucapkan ribuan terima kasih atas sokongan anda. Dan bagi yang masih belum subscribe, kami jemput anda untuk berbuat demikian supaya tidak terlepas sebarang maklumat penting berkaitan bantuan-bantuan kerajaan terkini. Dalam video hari ini, kami akan kongsikan kepada anda satu topik yang sangat penting, iaitu senarai bantuan yang akan mula disalurkan selepas Hari Raya Aidiladha. Ramai yang tertanya-tanya, apakah bantuan yang akan mula diagihkan selepas Hari Raya Haji nanti? Dan bilakah tarikh pembayaran sebenar bagi setiap bantuan tersebut? Maka dalam video ini kami akan rungkaikan satu persatu. Pertama, kita mulakan dengan bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM. Untuk pengetahuan semua, pembayaran bantuan bulanan JKM akan diteruskan selepas Hari Raya Aidiladha. Memang ada segelintir penerima yang telah menerima lebih awal, iaitu sebelum tarikh Aidiladha. Namun, bagi penerima lain, anda tidak perlu bimbang kerana pembayaran akan tetap dibuat secara berperingkat selepas raya. Kebiasaannya, pembayaran ini akan selesai menjelang pertengahan bulan, dan pihak JKM akan memastikan semua yang layak akan menerima bantuan tersebut tepat pada waktunya. Jadi kepada semua penerima JKM, teruskan bersabar. Sekiranya belum menerima sebelum raya, anda akan menerimanya selepas itu. Seterusnya, bantuan yang juga akan diagihkan selepas Hari Raya Aidiladha adalah bantuan sara hidup, khususnya kepada golongan nelayan dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia. Tarikh rasmi bagi pembayaran bantuan ini adalah pada 15 Jun 2025. Jumlah bantuan yang akan diterima adalah seperti berikut. Nelayan laut akan menerima sebanyak RM300. Nelayan darat pula akan menerima sebanyak RM250. Manakala golongan veteran ATM akan menerima bantuan sebanyak RM500. Pembayaran ini akan dibuat terus ke akaun masing-masing bermula pada 15 hari bulan Jun. Jadi, kepada semua penerima kategori ini, pastikan anda bersedia dan semak akaun bank anda menjelang pertengahan bulan Jun nanti. Ramai juga yang bertanya tentang status pembayaran STR atau sumbangan tunai rahmah bagi bulan Jun. Untuk makluman rasmi, tiada pembayaran STR pada bulan Jun. Walau bagaimanapun, permohonan baru, kemaskini maklumat, serta rayuan bagi STR 2025 masih dibuka. Tarikh tutup bagi proses ini adalah pada 30 Jun 2025. Jadi, kepada mereka yang masih belum mengemaskini data, belum membuat permohonan baru, atau ingin menghantar rayuan, anda wajib berbuat demikian sebelum tarikh 30 Jun. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan anda tidak tersenarai sebagai penerima untuk fasa ketiga STR yang akan datang. Akhir sekali, kami ingin maklumkan juga berkaitan dengan manfaat perkeso. Untuk bulan Jun, tiada sebarang pembayaran akan dilakukan oleh pihak perkeso. Namun begitu, pembayaran tersebut akan dibawa ke bulan berikutnya, iaitu akan disalurkan bermula 1 Julai 2025. Ini adalah bagi menyelaraskan proses dan memastikan tiada pertindihan data antara bulan Jun dan Julai. Jadi, kepada penerima bantuan manfaat perkeso, sila ambil maklum bahawa tiada bayaran bulan ini, tetapi akan diterima pada awal bulan hadapan. Itulah dia senarai lengkap bantuan-bantuan kerajaan yang akan disalurkan selepas Hari Raya Aidiladha 2025. Semoga perkongsian ini dapat memberikan pencerahan kepada anda semua, khususnya bagi yang menunggu bantuan JKM, BSH, STR dan manfaat dari perkeso. Sekian sahaja maklumat daripada saluran Bantuan MY. Jangan lupa untuk like, subscribe dan kongsikan video ini kepada keluarga dan rakan-rakan agar mereka juga mendapat manfaat. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih kerana menonton dan salam hormat dari kami di Bantuan MY.